Kepada korang yang menggunakan Mercedes A-Class, tak kisahlah Mercedes apa pun, A180 ke, A200 ke, A250 ke, A350 ke, A500 sekalipun, kalau ada lah. Untuk korang yang pakai Mercedes model yang aku sebutkan tadi tu, korang kena ambil cat ni lah pasal benda-benda ni. Macam yang kau tengok dekat tangan aku ni adalah thermostat housing kereta Mercedes A180 yang kau nampak kat belakang aku ni. Dia datang dengan masalah bocor coolant dan kita cek bocor dia tu dekat thermostat housing. So nasihat aku dekat korang dekat luar sana tu yang menggunakan Mercedes A-Class, korang tukarlah thermostat housing kereta korang ni bila mileage dah sampai 80,000 km. Sebabnya kebiasaannya thermostat housing ni dia akan bocor pada mileage 100,000 km ke atas. Jadinya seeloknya korang tukarlah thermostat housing ni sebelum benda tu bocor. Sebab bila berlaku bocor dekat kereta korang tu, dia boleh menyebabkan kereta korang tu overheat. Bila kereta korang tu overheat, rosak pula dekat enjin kereta korang. Jadi banyak benda pula korang kena repair. Sebab itulah nasihat kita, tukarlah korang punya thermostat housing ni bila mileage dah sampai 80,000 km hingga ke 100,000 km. Okay? Dan nasihat aku juga, pakailah thermostat housing yang original. Macam owner kereta kat belakang aku ni, dia tukar thermostat housing dia yang original part lah. So untuk korang dekat luar sana tu, jika korang ada apa-apa masalah dengan kereta kontinenter korang, tak kisahlah kereta apa pun, boleh je datang dekat bengkel kami berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya Transmati Auto Base.